Dika tak ada hilang. Mana? Adika. Hilang. Dah hilang dah. Allah. Dia bawa motor tapi tah mana tah. Aku pula lagi laju pada dia. Belum sampai ni. Belum. Lah, aku ingat sekali naik kereta. Tak, nanti nak hantar motor pergi servis. Apa tah. Bawa motor sekali tu punyalah perlahan. Ya Allah. Aku bawa kereta laju sangat ke aku bawa ni. Aku pernah cabut dia sampai terkoncing ni. Ambil settle lah. Dah. Nampak tadi mana? Ya Allah. Sebab Pia tak sekolah dah bilang nak Pia nak makan, Ami nak makan dah rebut-rebut dah. Tak ada ke beg mak tinggal? Beg apa? Beg kertas kat belakang ni, beg isi Mana? photo state. Tak ada lah. Hari tu yang itu je lah. Dah lupa betul dah. Santai kawan. Ha? Dah siap dah semua. Wah, nunggu dia ketibaan gajah. Kan aku yang pada last tadi. Dia lagi last. Okey tak? Nak berak ke? Tak dah. Okey boleh? Dia letaklah belakang. Belakang dia. Siapa sebut? Amin ni. Anak mak aku ni kan. Dia tinggalnya aku. Tak sedap pula makan dah. Wah, siapa lah nyebut ni? Tinggal Ada ni dengan makan Mak. Jangan dah kacau. Nyebut makan. Okey. Okey. Mak pergi dengan Dika baik-baik tau. Okey. Okey, apa-apa bagi tahu. Okey. File kat mak tu. Baik. Okey. Pakailah mana-mana. Sayang pula. Okey. Sayang pula. Uruskan mak ni ha. Bye. Jom mak. Naik tangga tau. Okey tak? Dia. Tadi bawa? Bawa tu dia dekat dia tu. Ni. Boleh tak? Okey, jom. Allah. Dia mana mak? Nak pergi dengan kawan. Wah, mak budak-budak tem sekarang weh. Budak-budak tem tau yang main. Alamak, masuk-masuk sini je dah dia punya sukan. Macam mana? Aduh, pergi toilet dulu lah bang. Nak terkunci. Mak pun nak terkunci lah. Ha? Turun bawah. Naik lift lah. Naik lift mak. Naik lift. Mak jangan nak kuat sangat Bagi first customer. Alah, sikit lah, sikit. Tuna sikit lah. Special order punya. Sebab ini saya offer, saya semua set harga punya. Dia anggap 2 saya baru diskaun ini harga punya. Alah tu. RM90 satu biji saja. Alah, turun sikit lagi lah, sikit lagi. Alah, saya mau promote kawan mah. Saya untung ni tipis saja. Tak nak lah wanita dia, muka dia sesuai color-color. Warna biru kat satu. Thank you tau bang. Jangan. Lain kau Joy. Tadi kita nak pergi repair pun. Kita dah repair. Tengah tunggu. Tak tahu nak pergi kedai buat apa. Tapi tak bila tak tanya. Tengah tunggu. Kita membeli dan belah kejap lagi. Belah. Jemput guys. Ada murah-murah kat sini. 100 je. 100 je. Ada banyak design Ray-Ban pun berapa? 200? 280. 280 Ray-Ban. Jemputlah guys kat Terminal 1 ni Hujan. Buat apa ni? Ha? Kedai ayah ke? Nak beli apa? Ada sosis lagi. Abang tanya nak beli apa? Nak beli kek. Hari tu kita dah tengok kan hari tu punya kek. Mana? Hari tu. Harapnya ada lah. Mana? Mana?
Yang abang kata kek apa tadi? Oreo eh? Ya. Sini. Ah, ni eh? Kan? Kek Oreo ni kan? Dia ada kek, ni tu kek mocha, tiramisu. Ni apa ni? Kek kelapa eh? Ikutlah abang nak mana-mana tu. Pilih satu. Beli untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua. Jimat dia kau. Kan senang. Kan senang macam ni. Jimat dia je. Pilih-pilih. Ni kecap macam. Tak boleh kecilkan lagi lah. Kita pakai handphone ni tak boleh nak kecil lagi. Dah kecil ke? Tak eh. Ada plastik ke macam ni je? Ada. Boleh. Okey, terima kasih. Abang jangan sengit-sengit. Pisau. Pegang betul tapi abang jangan sengit-sengit. Macam tu. Kita nak celebrate bila? Jadi besok. Bukan hari ni. Kena tunggu lah ni. Simpan dulu. Esok baru boleh makan lah. Abang ni risaunya aku goyang-goyang ni bawa kek ni. Kita letak dalam bag rack kan? Letak dalam bag rack lagi mampus.